Alhamdulillah, dalca untuk 80 bungkus nasi biryani tahfiz dah siap. Sudah tutup api dah. Alhamdulillah, Zu tunggu suam sikit lah nak bungkus. Sakit lah tangan kalau terus bungkus. Lepas tu, ini nasi biryani dah masak. Bismillah. Okey, satu piuk baru masak, tak cukup lagi. Zu baru satu periuk, tak cukup lagi ni. Zu akan tambah lagi. Ayam dalam proses goreng lagi. Okey, ni yang baru tadi siap goreng. Yang dah goreng Zu masukkan dalam bekas ni. Paling bimbang takut ada yang menghinggap. Itu yang paling bimbang. Tapi kat rumah Zu ni tak ada yang terbang-terbang tu, tak ada lah, insya-Allah. Okey, time Zu nak bungkus dalca. Alhamdulillah, siap dah Zu bungkus kuah ni. Alhamdulillah, dah siap bungkus kuahnya dalca. Okey, jom bungkus nasi biryani dengan Zu. Siapkan 80 bungkus. Alhamdulillah, siap round yang pertama. Ini baru 30 bungkus. Ada dalam 3 round lagi lah. Maksudnya Zu kena bungkus. Satu portion ni tak mahal. Zu jual tahun ni, tak tahulah tahun depan tu. Nampak lagi kan tahun lepas. Harganya RM7 sahaja. RM7 satu paket. Tengok, ayam besar weh, ayam besar weh. Nak cari mana dengan Zu lah. Dengan Zu. Nasi biryani RM7 satu portion. Kenyang insya-Allah. Nak order WhatsApp Zu ya. 019-962-3581. Jom siapkan semuanya. Jangan lupa kontak Zu.